Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Ustazah harap semua sihat. Okey, siapa yang berada di atas talian sekarang? Boleh respon sikit? Boleh bagi um, boleh bagi feedback sikit? Bagi good ke, bagi love ke? So Ustazah tahu korang ada dekat dalam kelas ni. Alhamdulillah. Thank you Nurul. Thank you, Firas. Thank you, Iman, Iris, Sandra. Okay, thank you, Uzma. Alhamdulillah. Thank you, Muhammad. Okay, Alhamdulillah. Jadi, boleh Ustazah tahu respon daripada kamu yang mana pernah hadir dalam kelas Ustazah tahun lepas? Okay, ada tak? Ada tak pelajar yang dah pernah datang ke dengan dalam kelab ustazah secara online atau bersemuka? Ada ke? Cuba respon sikit. Belum ada mungkin ada yang belum masuk lagi agaknya. Okey. Jadi Alhamdulillah. InsyaAllah pada malam ini kita akan teruskan kelas untuk kelas kita pada tahun ini. InsyaAllah stay tune dengan kelab ustazah. Ustazah akan bimbing kamu step by step kepada SPM insyaAllah. Selamat datang ke kelas e-tuition pendidikan Islam tingkatan 5 SPM. Okey, Ustazah perkenalkan diri Ustazah bersama dengan guru yang akan bersama dengan kamu pada malam ini. Nama Ustazah, Ustazah Suhaili, dan Ustazah merupakan guru cemerlang pendidikan Islam. Okey, jadi sebelum kita mulakan kelas kita pada malam ni, marilah sama-sama kita bacakan dahulu doa belajar. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami taufik dan hidayah supaya kau bukakan pintu hati kami dalam menerima pelajaran pada malam ini, ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang prihatin kehadap pelajaran dan jauhkan kami daripada sifat lupa. Berikan kejayaan kepada kami dalam peperiksaan pertengahan tahun tingkatan 5, terutama dalam subjek pendidikan Islam. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak. So malam ni ustazah sebenarnya rasa ada keperluannya untuk ustazah refresh balik macam mana yang dikatakan format kertas pendidikan Islam. Mungkinlah ada di antara kamu yang terlupa, ya Allah, macam manalah kertas pendidikan Islam ini dinilai untuk SPM. Okey. Jadi terima kasih yang hadir pada malam ini. Okey, so malam ni ustazah akan kan kita dalam aura nak periksa kan, aura peperiksaan ni ada 4 benda yang sebenarnya murid mesti tahu ataupun murid mesti ambil berat, iaitu yang pertama, murid mesti tahu format. Tahu format. Format ni macam mana? Dapat markah dia berapa kan? So tahu format ni merupakan salah satu kriteria sangat penting sebenarnya anak-anak. Yang kedua, kita tak boleh sembrono je. Kita kena tahu apa dia topik-topik yang penting dalam subjek pendidikan Islam. Barulah kita akan terpandu nak study apa, nak study setakat mana. Dan kemudian yang ketiga, bila kita dah tahu topik apa, kita kena faham pula apakah konten atau kandungan yang terdapat dalam topik tersebut. Dan yang keempat, yang paling penting, selepas kita dah tahu format, kita dah tahu topik apa, kita pun dah faham apa yang kita belajar. Dan yang paling penting sekali, kita kena tahu teknik menjawab. Sebab teknik menjawab ni paling mahal. Macam mana kita nak dapat markah yang baik, macam mana kita nak dapat skor full mark, kita baca orang kata berbuku-buku pun, tetapi kalau teknik dalam menjawab nak dapat markah penuh kita tak tahu, di mana hati kita nak tackle, jawapan-jawapan yang kita nak tackle kepada guru kita,
kan? Kita tak tahu, maka kita pun apa yang kita belajar ni untuk skor kepada result kita, keputusan kita tu dia jadi tak selari. Okey. Baik anak-anak. Seterusnya yang Ustazah nak tekankan juga di sini adalah tentang format. Yang tadi Ustazah kata, benda pertama yang kamu kena tahu adalah format. Sebelum tu, jelas ke suara Ustazah ni? Ustazah kadang-kadang risau kan? Takut cakap sorang-sorang. Cuba bagi tanda dulu. Dania ada tanda right dekat Ustazah. Okey, good dekat Ustazah. Alhamdulillah Sandra kata jelas. Iris pun kata okey. Alhamdulillah. So anak-anak, malam ni, thank you Muhammad. Okay, thank you Hafiz. Dengar Uzma, thank you. Jadi pada malam ni anak-anak, Ustazah nak recall balik. Kalau kamu terlupa, format kertas pendidikan Islam ni, kita memang tak akan lari. Kita mesti ada kertas 1 dan kertas 2. Jadi anak-anak, untuk kamu yang dah tingkatan 5, kalau kamu belum lagi sedar kita ada 2 kertas ni, kamu perlu buat preparation lah, buat persediaan. Kita ada kertas 1, kertas 1. Kertas 1 ni kita panggil dia sebagai kertas bertulis. Kertas 1 ni dia adalah kertas bertulis. Apa maksud kertas bertulis? Maksud kertas bertulis, maksudnya kita kena menulis lah. Kita ada kertas soalan, kita ada buku jawapan. Dah habis exam. Wow, cepatnya exam. Seriously, memang cepat. Ke ataupun itu bukan peperiksaan pertengahan tahun? Adakah itu ujian bulanan 1? Adakah itu ujian bulanan 1? Oh, okey Aiman. Thank you Aiman untuk respon tu. Ujian bulan 1. So, sekarang ni sebenarnya fasa lebih kepada peperiksaan pertengahan tahun. Wallahualam. Ustazah pun tak pasti. Ustazah adalah guru daripada Maktab Tentera Diraja. Kalau macam di MTD, di Maktab Tentera Diraja ni, peperiksaan kami pada bulan 5 ni. So around the corner juga dalam 4 minggu, 5 minggu lah kot kan. Kalau tolak minggu ni tinggal 4 minggu. 4 minggu lagi baru kami exam. Kami exam peperiksaan pertengahan tahun. So it's okay Aiman, sebenarnya kan bagus kalau kamu ada peperiksaan ujian bulan 1 sebagai persediaan apa yang kita nak buat untuk peperiksaan pertengahan tahun. So bila dah tahu markah, kita boleh improve. Macam mana cara kita nak orang kata jawapan tadi nak lebih tepat dengan soalan dan pemarkahan. So 2 jam 30 minit. Yang ini memang tak boleh lari anak-anak. Masa ni memang kita peruntukkannya begitu. Walaupun format dah ditambah baik. Tahun lepas format dia dah lebih sukar. Tetapi masa menjawab tidak ditambah. Soalan kebat bertambah tetapi masa menjawab masih kekal sama. Kemudian kita ada soalan wajib. Kita tidak ada soalan pilihan. Ini bermakna suka, tak suka, awak kena baca semua. Awak kena tahu semua. Awak tak boleh tinggal mana-mana bidang untuk awak kuasai PAI, pendidikan Islam. Dan dia ada soalan kebat. Soalan kebat ni sangat banyak. Dia bermula daripada 20 markah. Kemudian dia pergi kepada 30 markah. Kemudian dia pergi kepada 40 markah. Dan last year, kan, really surprising sebab dia bertambah menjadi 50 markah lebih. Maksudnya lebih 50 markah. Hanya untuk kebat. Jadi hati-hati anak-anak. Kebat memainkan peranan yang besar dalam pendidikan Islam. Selari dengan kita nak melahirkan critical thinking ataupun berfikiran secara kreatif dan kritis. Dan wajaran untuk bertulis ni sangat banyak ya anak-anak. 80 markah. So kita tak boleh take for granted. Kena kuasai betul-betul. So kita compare dan kontras dengan kertas nombor 2. Kertas 2 ni dia adalah secara lisan. Ini adalah secara lisan. Kita panggil juga UTQH. Boleh Ustazah tahu Aiman ada buat test kan ujian bulan 1. So Ustazah nak tahulah di sekolah ada tak buat kan dari form 4B plus B ada belum. Ya Allah. Okey Sandra, jangan mengaku kalah awal tau. Ustazah baru je semalam. Ustazah ada pelajar yang kita panggil, kita bahagikan towards SPM, kita bahagikan kepada grup-grup tau Sandra. And then pelajar ni dia dapat D dalam trial dia. That's mean markah dia lebih kurang 45 hingga 49 je. Semalam dia jumpa Ustazah, dia dapat A+. Dia kata kat Ustazah, dia kata, ya Allah Ustazah, saya memang tak sangka. Saya tak pernah dapat A.
tak pernah dapat A pun dan subjek PAI ni, dia kata. Tetapi dia bukan kelas ustazah, tapi kemudian dia masa lestari yang hujung ni towards SPM, dia join kelas ustazah. 3 bulan dia join kelas ustazah, dia kata dia memang sangat tak sangka selepas trial join kelas ustazah memberikan impak yang cukup besar dan dia dapat A+ dalam pendidikan Islam. So Sandra, dia orang kata peluang ni sentiasa ada untuk kita. Selagi belum peperiksaan, selagi kita belum lagi periksa, kita boleh lagi perbaiki markah kita. So don't worry so much. So Ustazah nak tahu, kamu dah tingkatan 5, pernah atau tidak kamu lalui pra UTQH ataupun exam UTQH dalam peperiksaan kamu tingkatan 4 dan tingkatan 5? Ada tak? Boleh tak respon? Cuba respon. So Ustazah, bila Ustazah terangkan, Ustazah boleh ni. Pernah. Okey, Alhamdulillah. Sandra kata pernah. Yang lain, okey, Adam kata pernah. Very good. Dania pun kata pernah. Very good. Okey. Ini adalah sign bahawa sekolah-sekolah, okey, Firas pun kata pernah. Ini adalah sign bahawa sekolah-sekolah dah mula cakna. So sekolah ni dah prihatin, seolah dah concern tentang kepentingan UTQH dalam kertas pendidikan Islam. Walaupun UTQH ni masa dia pendek je anak-anak. 10 minit je. Nak jawab pun 3 soalan je. Walaupun wajib jawab. Tapi 3 soalan je. Tak panjang, tak lama dalam nak menjawab. Dan wajaran dia 20. Tetapi bila kita lihat kepada trend soalan PAI ni yang semakin mencabar, kita tak boleh kesampingkan kertas 2. Maksudnya ujian UTQH walaupun dia 20% wajaran dia, markah dia tetap 100 kan. Markah ni pun 100. Tetapi wajarannya walaupun 20 anak-anak, tetapi dia memberikan impak yang besar kalau kita target cemerlang untuk PAI. Jadi Ustazah nak kita betul-betul fokus, kita tak ambil ringan, tak ambil mudah dengan UTQH, ujian UTQH. So kertas 1 tadi Ustazah kata ada 5. Kamu dah tahulah dia ada bahagi kepada bidang Al-Quran, hadis, tajwid untuk soalan 1. Kita ada akidah untuk soalan 2, fiqh soalan 3, tamadun dan tokoh soalan 4, akhlak Islamiah soalan 5. Semua ni dia kalau kita tengok wajaran dia 100, jumlah markah adalah 100. Tetapi can you just imagine 50% of it adalah soalan kebat. Okay? Dan dia bukan kebat biasa-biasa. Maksudnya setiap trend untuk setiap tahun punya soalan ni, soalan kebat dia upgraded. Dia sentiasa telah ditambah baik. Sentiasa bukan bertambah baik tu maksudnya senang ditambah baik ni maksudnya mencabar. So anak-anak, untuk your batch, make sure jangan kita orang kata rasa ye sangat, tak nak buat praktis, tak nak praktis soalan kebat. Soalan kebat memang kena ada latih to be. Okay, dan penting sangat soalan kebat ni mesti ada kerangka yang kita pegang. Okay, sayang kalau kita tak kuasai kebat 50% kan. Kalaulah kata daripada 50% ni kan, awak in case lah awak boleh dapat 40 and above. Okay, untuk dapat A je, A minus lah at least kan. Awak hanya perlukan RM30 je. RM30 pula dah. 30 markah je untuk benda-benda fakta yang lain ataupun untuk soalan-soalan struktur yang lain. So dia tidak memberatkan awak. Dia tak memberatkan awak. That's why Ustazah kata you must score betul-betul dekat kebat ni. Rugi kalau kamu tak ambil peluang. Sebab kebat dia tak perlu menghafal, tetapi dia perlukan kefahaman. Okay. Next. Soalan 2, kertas 2, Ustazah memang tak. Sorry. Okay. Kejap, saya tukar pen kejap. Sikit, sorry. Okay. So anak-anak, kertas 2 tadi kan, Ustazah kata dia 20% kan, wajaran dia. So kita ada soalan tilawah 50%. Macam mana kita nak score soalan tilawah 50% ni kan? So kita kena cover betul-betul 30 markah ni dekat tajwid. Kita kena cover lagi 10 dekat fasahah. Fasahah ni maksudnya kelancaran. Kita kena cover untuk apa lagi 10 dia? Mahraj. Kita kena cover betul-betul ni. Okay. Kemudian kita ada soalan hafazan. Soalan kedua.
Soalan hafazan ni dia dua soalan. Dia dua soalan. Dan kita kena betul-betul lancar lah. Kita ada fasahah, kita ada fasahah. Kita ada kelancaran dan juga maharaj juga dia. Kemudian, maharaj panjang pendek ataupun tajwid. Kita kena tengok balik. Ini 30 markah. Dua soalan 30 bahagi 2. Maksudnya markah dia per 60 tapi kena bahagi 2 balik. So yang ketiga adalah hadis, bacaan hadis. Untung tahu kamu baca je hadis. Maksudnya teks hadis tu kamu baca je. Tapi kamu bayangkan, generasi akan datang, mungkin adik-adik kamu ataupun anak-anak kamu nanti, dia perlu menghafal hadis. Kamu ni masih lagi membaca hadis. Hadis, pembacaan hadis. So, don't worry, kamu berdapat teks, baca je. Yang penting, kalau lah in case, Ustazah tak tahu kamu ada masalah jawi ataupun tidak. Tapi kalaulah kamu ada masalah jawi, so apa yang perlu kamu buat? Masalah jawi, kamu kena lancarkan baca, tulislah kod Melayu ke macam mana nak. Boleh je. Yang penting kita lancarkan pembacaan kita. Jangan sampai tersilap baris. Dia big no untuk tersilap baris kalau bacaan hadis. So markah dia berapa? Markah dia 20. Okey. So, kita cuba dapatkan, kalau kita nak berjaya dengan bergaya, berjaya dengan bergaya, markah yang supposedly kita peroleh untuk soalan kertas 2 ni, sebenarnya kalau kita nak bergaya lah, pendek kata, kita nak orang kata bertulis tu kita rasa ringan sikit, markah kita kena make sure kita kena dapat 90 ke atas. Or at least 80 8 dah silap Ustazah. 88 ke 89 ke atas. Baru kita rasa selesa untuk skor A. Okay. Tapi andainya anak-anak ada masalah kelancaran untuk membaca Quran, menghafal hadis. So at least kan 80 ke atas. Cuba skor 80 ke atas. Okey. So anak-anak, Ustazah berikan, Ustazah kongsi dengan kamu. Slide ni pada hari pertama ni Ustazah rasa normally Ustazah buat different handout. Maksudnya handout kepada kamu lebih kepada latih to be. Tapi untuk malam ni Ustazah bagi slide Ustazah terus supaya kamu boleh betul-betul faham apa yang Ustazah nak pentingkan atau streskan, iaitu tentang kamu kena tahu format tu. Format, teknik, topik. Kena betul-betul kuasai. Dah form 5 ni anak-anak, kita dah kena study smart. Kita tak boleh sembrono, kita tak boleh main orang kata sembarangan saja. Kita kena ada plan. We must well plan. Apa yang kita nak capai, apa yang kita nak buat untuk PAI. So macam Sandra kata tadi, kenapalah markah dekat B dengan B+ kan? Mungkin cuba Sandra tengok balik kan. Cuba kamu tengok balik di mana kelemahan kamu tu. Kamu dekat kebat ke ataupun kamu susah menghafal tokoh tamadun. Kita kenal pasti balik di mana kelemahan kita tu. Okey. So untuk topik-topik yang macam penting kamu kuasai untuk yang Ustazah akan highlightkan sepanjang sesi pelajaran Ustazah sepanjang tahun ni, Ustazah akan highlightkan the most important topic ataupun topik-topik yang hot, topik-topik yang kita rasa dia mungkin akan membantu kamu dalam menjawab. Kita ada banyak sangat topik. Tapi Ustazah tak pasti boleh ke Ustazah nak cover betul-betul ke semuanya. So Ustazah akan cuba kuasai topik-topik ni, cuba berkongsi dengan kamu topik-topik yang mana Ustazah rasa sangat penting untuk tahun ini. Contoh macam untuk tingkatan 4 ni. Ada rasuah, larangan mempersenda agama. Larangan mempersenda agama ni terlalu lama dah tak keluar SPM. So, we must orang kata prepare untuk tajuk itu. 7 dosa besar ni dia memang akan kerap keluar. Kemudian Al-Muntakim Al-Jabbar. Asmaul Husna, we have no choice. Sebab kita tak banyak, ada 4 saja. Dan Muntakim Al-Jabbar ni dia repeating. Dia selalu akan ulang-ulang keluar. Okay, dan kemudian kita akan study juga tentang perkara batakan iman. Okay, yang paling kamu risau, saya tahu kan. Mesti kamu risau sangat tentang tamadun-tamadun, kerajaan-kerajaan. Don't worry, Ustazah punya tips setakat ini Alhamdulillah terbukti berjaya.
Ustazah menerima orang kata ucapan terima kasih tau, sepanjang semalam dan hari ini. Semua ramai-ramai ucap terima kasih Ustazah sebab bantu sekolah mereka menaikkan apa orang kata jumlah A, jumlah A. Dan juga pelajar-pelajar yang pernah orang kata join online kelas Ustazah yang memang dia rasa sangat membantu, terutama dia Ustaz cerita ni kekelebihan ni kan, terutama daripada bidang sirah. Terutama bidang sirah iaitu nak kuasai semua tamadun-tamadun ataupun kerajaan-kerajaan Islam. Kita akan fokus juga adab pada orang sakit dan wasat ya. Form 5 inilah dia, kamu dah belajar pun ciri mukmin berjaya, fiqh aulawiyat, 7 golongan mendapat naungan, ar-raqib, akidah ahli sunnah wal jamaah. Kita ada KTU. KTU ni tadi kekar kan, yang Form 4 kekar KUKA. Itu adalah kerajaan Khulafa' Ar-Rasyidin, kerajaan Umayyah, kerajaan Abbasiyah. Form 5 kita ada KTU. KTU ni kerajaan Turki Utsmaniyah dan Ustazah akan fokus juga Salahuddin Al-Ayyubi dan kita juga akan kuasai semualah tajuk-tajuk akhlak. Yang mana Ustazah rasa penting untuk kamu kuasai. Jadi, nak tak belajar dengan Ustazah ni kan? Nak tak belajar dengan Ustazah kuasai topik-topik Ustazah menerima ucapan terima kasih dan tahniah baru tadi, hampir maghrib tadi kan? Betul-betul apa Ustazah balas tu adalah pada azan maghrib kan? Azan maghrib tu saya akan balas. Itu sekolah mendengar. Itu sekolah mendengar dengan balas. Alamak. Itu sekolah Sorry. Okey, sorry iaitu daripada sekolah menengah Al-Amin kan. Dia kata Ustazah, terima kasih banyak-banyak peningkatan lonjakan kan. Lonjakan sarjana kat batch kat anak-anak kami. Ustazah bagi talk sekali dan anak tapi memang lamalah sepanjang hari. Dan alhamdulillah memang orang kata terbuktilah. Alhamdulillah dia kata dapat meningkatkan. Tahun ni batch untuk SPM tahun ni kan. Awal tahun puasa-puasa lagi dah panggil Ustazah. Jadi anak-anak sebenarnya untuk kita nak mengubah kan kita punya grade tu, itu semua tak mustahil. Selagi mana kita ada kemahuan, kita ada usaha, kita pasti boleh berjaya. Dan salah satu cara kamu untuk berusaha, bolehlah kamu join kelas dari dalam e-tuition ni lah. Dalam e-tuition ni, yang mana Ustazah adalah salah seorang daripada pengajar dan kita memang akan run lebih kurang 32 jam sebulan. 32 jam sebulan. Kita ada orang kata inklusif dia kan. Apa yang ada dalam kelas teras ni, teras tingkatan 5, ada kelas sejarah. Ini Cikgu Adis, memang cikgu yang cukup popular lah seantero Malaya. Semua orang kenal. Kita ada Cikgu Amir, ni semua guru cemerlang ni. Cikgu Adis, mantan guru cemerlang. Cikgu Amir, guru cemerlang. Kita ada Dr. Mohana, guru cemerlang bahasa Inggeris. Kita ada Cikgu Linda Noor. Ni cikgu mantan guru cemerlang yang cukup hebat. Yang cukup hebat. Banyak sangat buku-buku rujukan yang dihasilkan oleh Cikgu Linda Noor. Dan hari Rabu bersama dengan Ustazah, ada pendidikan Islam. Kemudian hari Jumaat, kita ada subjek sains daripada Cikgu Ashraf. Dan hari Ahad, kita ada tambahan kelas Hala 7, Cikgu Teha dan Algebra Seatif. So, sebenarnya kan anak-anak, kalau kamu join, kita ada promosi lah. Ini kalau kamu dapat join. Kalau kamu dapat join, memang sangat untung kan. Ada 8 subjek. Ada 8 subjek ni dengan bayaran setakat atau hanya RM149 daripada RM199. Kita ada kelas, kita ada nota, rakaman. Kalau kamu ada orang kata kekangan pada satu malam tu, boleh kita ada rakaman. Dan kelas percuma ni inklusif kepada 5 subjek teras. Kita ada kelas Algebra Hala 7 dan Pendidikan Islam. Jadi jangan orang kata rugilah kalau kita tak dapat join. InsyaAllah malam ni tadi kita bercerita kan tentang soalan-soalan bentuk format yang Ustazah dah terangkan. Malam ni Ustazah nak fokus kepada macam mana kita nak kuasai soalan pertama. Soalan pertama iaitu daripada bidang Al-Quran dan Hadis.
So, dalam bidang Al-Quran dan hadis ni, apa sebenarnya topik-topik penting dia? Kita ada rasuah. Okey. Kita ada rasuah. Kan, ini form 4. Kalau form 5 lah, Ustazah fokus pada form 5. Kita ada ciri mukmin, kita ada fiqh aulawiyat, kepelbagaian bangsa. Okey, dan untuk hadis, 5 pemimpin dan juga 7 golongan yang mendapat naungan. Jadi, pada malam ni kita nak fokus kepada subtopik form 5. Kalau macam di MTD, Ustazah dah hampir habislah soalan tajuk-tajuk ni. Ciri mukmin dah belajar, fiqh aulawiyat dah belajar, kepelbagaian bangsa dah belajar, 5 golongan pemimpin dah belajar, 7 golongan mendapat naungan dah belajar. Siapa yang dah belajar semua tajuk-tajuk form 5 ni? Boleh tak bagi orang kata simbol sikit kat Ustazah? Okey, siapa yang dah belajar semua? Oh, belum. Aiman jawab belum. Oh, okey. So, belum ada yang habis lah ya. Okay, it's okay. Ustazah memang, oh dah, Iris dah. Okey. Iris belajar kat mana tu Iris? Apa sekolah Iris di mana? Pemimpin tu dah lah. Okey, faham Aiman. Ya, memang ada yang mungkin. Tapi sekejap lagi belajar lah tu. Sungai Besar. Oh, jauh tu dari Ustazah. Okey. So, tak apa. It's okay. Kalau kamu tak belajar sekarang ni pun tak lama lagi mesti belajar sebab kalau ikut orang kata ikut penilaian ustazah ni bulan 6 dah start dengan trial bulan 6 hujung tu dia dah mula start trial. Kalau macam MTD ni SBP dia dah start trial UTQH, trial amali sains, ujian lisan, dia dah start macam tu. So sebab tu kena cepat habiskan syllabus. Maksudnya kami memang rushing betul-betul lah. Okay. Baik anak-anak. So kalaulah kita dapat soalan ni dalam periksa. Kita dapat UTQH SPM agak-agak bila, dia tak ada agak-agak dah Sandra. Kita dah dapat date dah. Okay Sandra, date dia, okay save the date. Okay boleh conteng dekat handout awak ataupun awak punya nota ni. Tarikh dia adalah pada 20 Julai. Dia start dengan 20 Julai. Biasanya kita wajib start 20 Julai, tapi biasanya pihak sekolah akan ambil lebih kurang masa seminggu the whole week untuk finish all the candidates calon dia. So biasanya kalau macam MTD ramai calon, kami ada 200 calon. MTD akan ambil seminggu lah. Mungkin kalau sekolah Sandra tak ramai, mungkin sehari atau 2 hari habis. It depends to the school and bilangan calon, bilangan murid. Bila tarikh dia, kalau di MTD sama kita akan start satu Malaysia sama 20 Julai sehingga kalau MTD 25 Julai. Tapi kalau kamu mungkin 20 Julai hingga 22, 23, it depends. Okay. Boleh? Sandra, save the date semua. Save the date because sangat penting. Jangan sampai kamu orang kata apa, terleka ataupun kamu terlupa lah ada UTQH, kamu pun buat lag-lag kan. Tak nak menghafal lah apalah. Tiba-tiba tahu-tahu minggu depan nak exam. Itu bahayalah macam tu. Okey. Bila kita dapat je soalan ni, macam mana cara nak study? Kan? Kamu mesti nak tanya, buat apa ni? Sorry, lambat masuk. Oh, okey, Zikri. Alamak, satu silap. Zikri, kita akan ada periksa UTQH kan Zikri? UTQH tu kertas 2 pai. So Zikri, Ustazah yakin Zikri tahu kan UTQH tu apa. So UTQH SPM kamu, UTQH ni dia akan jadi subjek exam pertama SPM. Okay, setiap tahun UTQH adalah subjek pertama exam. So tahun ini dia dah bagi dah tarikh 20 Julai. Okay, 20 Julai. 20 Julai ni sehingga bila depends kepada orang kata bilangan pelajar. Kalau macam MTD kan, Ustazah ketah 2 ni kat SPM nanti ke Ustazah? Betul. Ketah 2 ni SPM punya paper. Tapi dia secara lisan. Menghafal, baca Quran, baca hadis. Jadi paper lisan ni dia berjalan dulu. Bila berjalan dulu ni maksudnya dia berjalan di luar masa kertas bertulis. Bulan 7 ni 20 Julai, 20 hari bulan 7. Ustazah sangat harap kan awak betul-betul kuasai, terutamanya lah yang biasa yang kita dapat markah rendah ni adalah bahagian tilawah dan juga hafazan. Hafazan ni memang kena hafal semua sebab kita tak pasti yang mana satu yang dia nak tanya ataupun kita dapat yang mana.
Kan bergantung kepada luck kita. So kena hati-hati anak-anak, kena bersedia. Macam mana cara kita nak kuasai bidang tilawah, bidang kefahaman ayat? Awak biasa study macam mana? Ustazah, kalau dalam kelas, Ustazah mengajar, Ustazah memang cukup pantang kalau Ustazah bercakap, pelajar melangur kan. Kita panggil melanguk kan. Melanguk ke melangur. Dia tengok je. Ustazah memang cukup pantang kan. Kalau belajar ni, kita kena gunakan semua panca indera kita. Kan? Ustazah kata gunakan mata untuk kita tengok. Saya lah tu mengaku ya. Okey. Dan kita kena gunakan telinga mendengar. Kita gunakan mulut untuk kita ulang balik apa yang cikgu cakap yang susah nak faham. Okay. Kemudian kita kena pegang. Tangan ni kena pegang something. Dan Ustazah kalau di sekolah Ustazah kita akan ada buku lah. Macam Ustazah memang Ustazah penulis buku. So pelajar-pelajar Ustazah memang akan gunakan buku Ustazah. Ni buku Ustazah lah kan. Kalau kamu pernah nampak lah. Alamak tak nampak ya. Macam mana nak bagi dia nampak ya. Ni buku Ustazah. Alamak, tak nampak. Okey, ni buku Ustazah. Ni buku Ustazah. Kalau kamu pernah nampak lah dekat luar. Nama buku ni buku Great Impact. Tulisan ataupun terbitan Telaga Biru. So memang pelajar Ustazah akan pegang buku Ustazah ni dan mereka akan pegang highlighter. Itu benda wajib. Dan kemudian Ustazah akan ajar macam ni tahu anak-anak. Ustazah ajar sama macam mana Ustazah ajar anak-anak murid Ustazah. Kan, pelajar Ustazah syukur Alhamdulillah. The whole, Ustazah ajar tahun lepas ada 2 kelas. The whole kelas dapat A. Dan ada satu kelas tu 18 students. 18 students. 14 ke 15 orang A+. Yang lain tu A. Kemudian satu lagi kelas ada 22 ke 23 student pun sama. Dalam 15-16 orang A+. So, anak-anak sebenarnya kan dia orang kata tak mustahil untuk kita dapat A+ tu kalau dengan teknik betul. Tadi kalau Zah katakan yang penting teknik pun kita kena tahu juga. Kalau kita just belajar-belajar tapi tak tahu teknik, dia sangat orang kata kita akan rasa sangat penat. Kan kita rasa macam banyaknya aku belajar, aku study tapi bila periksa tak masuk. Kenapa bila periksa tadi aku dah baca dah tapi ni kenapa tak ingat? Dia menjadi macam tu. So kita kena study smart. That's why Ustazah stresskan benda tu. Kita kena study smart. So bila dah pegang tadi highlighter Ustazah kata, pelajar Ustazah akan sebut perkataan mana yang dia kena highlight. Bukan dia short sendiri. Ustazah akan sebut perkataan mana yang dia highlight. So dia orang akan highlight lah. Okey. Okey anak-anak. Ustazah kata, first, kita baca dulu sama-sama. Ini adalah ayat bacaan dan ayat hafazan. So, kamu membacalah betul-betul kan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Allazina hum fi salatihim khashi'un. Sadaqallahul azim. Kita baca ilal akhir. So, Ustazah akan cakap sebutlah lepas baca ramai-ramai ni, Ustazah akan kata, okay, first, anak-anak, ataupun boys, sebab MTD semua lelaki. So, boys, highlightkan yang pertama, Al-Mu'minun. Diorang pun highlightkan. Kan? Okay, yang kedua, Salatihim khashi'un. Okay, diorang pun highlightkan. Yang ketiga, Laghwi mu'ridun. Yang keempat, lizakati fa'ilun. Yang kelima, lifurujihim hafizun. Yang keenam, kan? Dah baca tadi yang keenam apa dia? Yang keenam, li amanatihim wa ahdihim ra'un. Yang ketujuh, salawatihim yuhafizun. Okay, jadi Ustaz kata, okey anak-anak, inilah dia. 7 pokok, 7 asas untuk tajuk ciri mukmin berjaya yang kamu kena kuasai. Kamu kena tahu dalam 11 ayat ada 7 fakta penting. Jadi apa task seterusnya? Ustazah akan minta untuk mereka buat numbering. Okey ya, sekejap. Okey, Ustazah akan minta diorang buat numbering. Okey, diorang akan buat numbering lah. Ustazah akan suruh diorang buat macam ni. Macam ni. 1,
2. Kan? Kita highlight, kita tak tahu berapa yang kita highlight ni. So, buatkan numbering. Nombor 3. Nombor 4. Nombor 5. Ni awak kena buat juga sepatutnya kan? Di buku awak. Kalau awak tak print out bahan yang Ustazah share ni, it's okay. Awak ambil buku rujukan awak. Awak buat macam Ustazah ajar ni. Supaya awak tahu cara nak study. Oh, macam ni cara study dia rupanya. Kan? Selama ni aku macam abaikan je ayat Quran ni kan? Kamu rasa macam baca, terus baca kefahaman dia kan? Sebenarnya tak boleh. Dia tak boleh lari sebenarnya. Okay? Nombor 6 dan nombor 7. So, kamu highlightkan begini. Selepas highlightkan begini, Ustazah akan minta mereka, Ustazah memang cukup particular tentang warna. So, Ustazah akan kata, gunakan warna berbeza. Okay, boys, gunakan warna berbeza. Okay, so, nak gunakan warna berbeza ni untuk apa? Kita nak membezakan. Contoh Al-Mu'minun ni, apa ciri yang pertama? Beriman. Ciri yang kedua, solat khusyuk. Ciri yang ketiga, lagwi, lara, meninggalkan perkara sia-sia, lawak, lara. Ini caralah kita nak kuasai. Li zakati fa'ilun kan, bayar zakat. Atau infakkan harta, jalan Allah. Li furujihim hafizun, furuj. Okay, apa dia maksud furuj? Kehormatan. Hafiz, jaga. So, jaga kehormatan. Okay, yang keenam. Menjaga amanah dan janji. Okay, yang ketujuh. Menjaga solat. Dia beza. Tadi solat khusyuk. Yang ini menjaga solat. Ada tak beza? Of course ada beza. Sebab tu diletakkan di tempat yang berlainan. Siapa yang malas sangat tu nak menulis, awak tolonglah screenshot teknik ni sebab yang ini memang berkesan. Teknik yang Ustazah bagi ni memang betul-betul Ustazah ajar teknik macam mana nak kuasai. Kalau belajar dengan Ustazah ni habis kelas, walaupun kamu orang kata tak buat ulang kaji, insya-Allah kamu ingat. Ustazah akan pastikan macam tu. Supaya setiap kelas tu dia memberikan impak, dia memberikan kesan kepada kita. Next, jadi tadi Ustazah dah buat dalam bentuk, kita buat betul-betul daripada potongan ayat. Kita keluarkan satu persatu, kita highlight dan sebagainya. Okay? Tapi mungkin ada orang, dia tak boleh pergi dengan ayat Quran. Mungkin dia ada masalah, kurang lancar dengan ayat Quran. It's okay anak-anak. Don't push so hard. Ustazah faham. So, kamu hafal lah yang macam ni pula. Hafal kod Melayu dia. Kamu hafal satu-satu. Apakah dia? Kamu pun hafal. Ni kan. Beriman yang pertama. Beriman kepada Allah. Yang kedua. Khusyuk solat. Yang ketiga. Menjauhi perkara sia. Yang keempat. Bayar zakat. Yang kelima. Jaga kehormatan diri. Yang keenam. Menjaga amanah janji. Yang ketujuh. Memelihara solat. Tak kisah awak nak mana yang awak selesa. Cuma Ustazah berikan tips yang terbaik. Yang mana yang terbaik untuk awak kuasai. Jadi, kita nak pergi kepada latih to be. Kan? Kalau macam soalan berbentuk periksaan. Kita memang akan sentiasa menghadapi soalan-soalan yang berbentuk aras rendah, aras sederhana atau aras tinggi. Dia memang ada dia punya nisbah dia. Dia memang ada portion dia. Kita dah peruntukkan beberapa markah untuk aras rendah, aras sederhana, aras tinggi. Kita nak meraihkan kepelbagaian pelajar kan. Ada pelajar yang boleh jawab rendah, ada yang memang dia hanya pandai jawab soalan aras tinggi je. Okay? So kita raihkan kepelbagaian. Jadi ini contoh soalan aras rendah. Dia soalan yang sangat direct. Maafkan Ustazah. Rupa-rupanya dia hilang lah pula. Tadi ada, ni tak ada. Jadi, it's okay. Kita create lah. Kita create. Okay, kita create.
nyatakan maksud potongan ayat. Katalah kan, dia letak potongan ayat tu adalah al-mu'minun. Jadi kita pun berilah maksud al-mu'minun tadi, iaitu beriman kepada Allah kan. Orang beriman kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah. So, Alhamdulillah kita jawab direct macam tu. Dapatlah markah 2/2. Cuma untuk soalan maksud potongan ayat ni, memang Ustaz faham, Ustaz tahu kan. Kamu tak bagi tahu pun, Ustaz tahu. Memang ada orang yang memang dia bukan ada basic bahasa Arab. Jadi sedikit sukar. Kadang-kadang Ustazah selalu kata kat pelajar Ustazah, kalau kamu rasa tersangatlah susah dan kamu rasa sangat mencabar nak bagi nak menghafal setiap maksud perkataan kan. Jadi Ustazah kata don't worry. Markah dia adalah 2. So, apa yang boleh awak buat bila markah 2 ni, jadi awak kalau tahu awak cuba je ikut nasib. Okay, Ustazah kata macam tu. Sebab dia tak boleh nak lari. Soalan ni kalau keluar, kita jawab je lah. Dan dia punya cara orang kata pemarkahan dia tu sedikit rigid. Kita kena betul-betul jawab ikut apa yang ditanya kan. Potongan ayat tu apa. Sebab tu kena berhati-hati soalan ini. Cuma setakat ini markah memang 2 lah. Dia tidaklah sampai 10 markah. Tak ada. Okay, markah dia biasa setakat ini 2. Okay, kemudian dia kata nyatakan. Ni soalan aras rendah ni. Kita ada 3 step kan tadi. Macam Ustaz kata kat kamu ni kan, aras rendah, sederhana, tinggi. Kita ada 3 step tau sebenarnya. Saya suka nak buat dalam bentuk tangga. Kita ada rendah, sederhana, tinggi kan. So, soalan dia ni macam dalam kadar menaik. Jadinya, kalau dia soalan aras rendah ni, biasanya dia gunakan kata tugas yang pendek-pendek. Dia nak jawapan tu pendek. Kalau aras rendah ni, biasanya jawapan dia tak payah panjang-panjang sangat. Dia soalan maksud, dia nak nyatakan, senaraikan, benda yang direct je. So, jawapan kamu tu, we didn't expect kamu jawab sampai berjela-jela tiga baris. Tu banyak sangat. Cukup apa yang ditanya jawab tu, orang kata 3 patah perkataan, 4 patah perkataan pun dah cukup. Okey, apa yang dimaksudkan dengan menjaga kehormatan diri? Ini 2 markah. Ini adalah soalan definasi. Soalan definasi ni adalah kita kategorikan dia, soalan dia aras rendah. Walaupun kadang-kadang definasi tu panjang kan, susah nak ingat. Tapi sebenarnya soalan dia soalan rendah. Dia belum lagi capai sederhana atau tinggi. Ni, senaraikan 2 ciri mukmin berjaya. Kita ada 7 tadi. Kalau tak ingat, tak tahu nak kata kan. Banyak tu 7. Dia nak 2 je. Jadi, kita pun jawablah. Ni kan, kita pun jawab. So, dalam buklet jawapan, kamu kena tulis nombor soalan dengan jelas. Katalah soalan tadi nombor 1. A1. Kena make sure 3 numbers ni tadi ataupun 3 kita panggil apa ni? 3 alfabet dengan number ni jelas kita tulis dekat dalam kertas jawapan. Okey, nyatakan maksud potongan. Okey, kamu pun kata okey, sebelum tu sorry. Kalau Ustazah, sebab soalan dengan kertas jawapan ni dia di dalam 2 paper berbeza. Ada 1 kertas soalan, 1 buku jawapan kan, 1 buku soalan, 1 buku jawapan. So, kita tidaklah cantik macam Ustazah susun kat dalam slide kamu ni. Okay, dia akan jadi satu tu soalan sahaja. Jadi, bila kita nak jawab, we have to expect yang guru kamu ni, dia kadang-kadang nak kita bagi, kadang-kadang dia nak kita bagi yang tepat. Jadi, kamu tuliskan balik, salinkan balik. Salingkan balik potongan tadi. Maksud dia apa? Orang yang beriman. Okay. Lepas tu, yang kedua pula kan. So, katalah soalan dia adalah 2A1. Okay.
Yes, tak wajib pun nak letak. Cuma kalau kita letak tu dia nak macam bagi kita confident. Maksudnya bila kita nak buat semakan kan. Kan tadi Uzah kata kertas soalan dengan kertas jawapan tu dia dalam dua buku yang berbeza. So kalau kita tak tulis kalau kita tak tulis contohlah maksud apa dia kan Al-Mukminun kita tak tulis, takut kita keliru. Ni yang maksud yang mana aku tulis ni maksud mukmin berjaya ke maksud ni ke? Kamu dah keliru. So kita akan jadi was-was dengan jawapan. Kalau macam Ustazah galakkan untuk kamu tulis. Contoh ni kan 2A1 menjaga kehormatan diri. Tulis balik. Ialah yang ini Ustazah galakkan untuk kamu tulis balik. Tapi kalau tak tulis pun dia bukan satu dosa. Dia bukan satu dosa. Okey. Yang penting numbering betul. Tapi kalau kamu tak tuliskan, katalah kamu tak tulis tadi, kamu tulis numbering. Numbering ni mesti betul lah, jangan sampai salah. Ialah apa dia maksud kehormatan diri? Menjaga ataupun mengelakkan mengelakkan diri daripada apa? Daripada perkara yang diharamkan. Seperti apa? Contohnya, haramkan oleh siapa? Oleh siapa? Oleh syarak. So, apa contoh benda-benda yang haram ni oleh syarak? Berkaitan dengan kehormatan diri. Contohnya berzina, sumbang mahram. Dia berkaitan benda-benda yang berkaitan dengan hubungan yang diharamkan. Jadi kita kalau dia minta contoh bagi contoh, tapi dia minta maksud, so kita fokus kepada maksud. So seterusnya soalan nombor 3. Kita kena tulis nombor yang betul-betul ni nak. Jangan kita tersilap. 3A1. Katalah dia kata kamu tulis je nombor macam ini pun boleh, tak ada masalah. Tak payah tulis 2 kan, lambat kan. Tulis 2 macam ni. 2 ciri mukmin berjaya. Contohlah awak tulis macam tu kan. Titik 2 bertindih. Yang ini jangan tulis ayat penuh. Jangan tulis ayat 2 ciri mukmin berjaya ialah yang pertama ni. Tak payah. Bentuk point terus. Okey. So yang berjaya apa dia? Yang pertama, ciri mukmin berjaya beriman kepada Allah. Contohlah awak buat. Okey, point yang kedua, apakah dia? Khusyuk dalam solat. Katalah awak jawab 2 point. Tiba-tiba awak rasa, takutnya 2 ni, tak betul tak tidak, nak tambah 1 lagi lah. Boleh, tak ada masalah. Awak tambah lagi 1. Tadi khusyuk solat. Yang ini awak kata, nak cakap menjaga kehormatan lah. Boleh, tak ada masalah. Okay. Dania tadi kan. Ustazah dah jawab Dania faham okey. Baik. So menjaga kehormatan diri. So macam itulah cara dia jawab dia kan. Tak susah pun. Senang je. Ini sebab soalan rendah. Jangan sampai kita tersilap kan. Ini pasal pemimpin Ustazah skip. Okey. Sekarang ni dia pergi kepada sederhana. Sederhana ni dia lebih mencabar lah. Kalau sederhana ni, kalau tadi Ustazah kata jawapan dia short and precise kan. Macam ni tadi kan, kita jawab kan. Kalau tengok senaraikan ni, berapakah patah perkataan yang diperlukan untuk kita jawab? Allah, sikit je nak. Tak banyak pun kan. Kita jawab cukuplah 2 hingga 3 pp patah perkataan. Tak panjang pun. Melainkan kalau soalan definasi. Kalau definasi ni memang tak dapat tidak lah. Kita kena bagi betul-betul lah maksud tu. Tapi kalau soalan yang macam senaraikan, tak perlu banyak-banyak. 2 atau 3 patah perkataan. Cukup dah. Tetapi berbeza dengan soalan arah sederhana. Arah sederhana ni kita kena paksa juga tangan kita ni menambah atau menjadikan ayat ni tadi sampai ayat ni difahami. So berapakah anggaran untuk membina ayat ni tadi? 4 hingga 5 pp. 4 hingga 5 patah perkataan. So kalau dia kata jelaskan 2 cara mendapatkan khusyuk dalam solat. Jadi
Apa yang awak nak buat yang sehingga kita boleh orang kata khusyuk dalam solat? So, kita nak buat apa? Katalah jawapannya kamu buat kepala ayat dulu nombor 1 A2. Katalah contohlah ya Ustazah bagi. 2 cara mendapat. Ini adalah soalan trial SBP tahu ni sebenarnya. Ni mendapatkan khusyuk ni. Ini pernah keluar dalam soalan trial SBP. Sukati awak nak tulis panjang ni ke ataupun awak nak pendekkan. 2 cara khusyuk. Contoh awak nak cepat kan panjangnya nak tulis panjangnya awak pun kata 2 cara khusyuk. 2 cara tak ada mendapatkan khusyuk. So boleh juga tak ada masalah. Yang penting awak faham. Don't worry dengan cikgu. Cikgu memang tahu soalan apa. Awak tu yang jangan keliru. So kita terus pergi pada point. Dia masih lagi point. Ingat dalam pendidikan Islam ni jangan buat ayat melirik-lirik Jangan buat ayat karangan bla 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 bersambung bertitik sambung balik sambung titik sambung lagi. No, jangan buat macam tu. So awak just buat kepala ayat ni kita panggil KJ, kepala ayat. Okey. Kemudian kita pergi kepada yang pertama. Macam mana cara kita nak dapatkan khusyuk? Caranya adalah yang pertama menetapkan anggota. Maksudnya jangan gerak-gerak. Solat duk gerak kiri, duk gerak kanan. Tak boleh. Stay still orang kata. Tetapkan anggota. Kalau rukuk, rukuk betul-betul. Kalau sujud, sujud betul-betul. Yang kedua adalah memahami bacaan solat. Ni sudah buat pendek kan? Dia nak jelaskan. So tak boleh lah. Ini jawapan pendek macam ni tak boleh. Sebab dia tak jelas kan? Menetapkan anggota badan. Okey, menetapkan anggota badan dalam setiap rukun. Ini contohlah awak panjangkan ayat dia. Memahami bacaan dalam solat dengan sempurna. Ini contoh. Kita bagi ayat yang difahami. Okey, soalan seterusnya. Tadi soalan jelaskan. Jelaskan Ustazah kata 4 hingga 5 patah perkataan. Sekarang kita nak deal dengan soalan yang lebih mencabar. Dia masih sederhana tetapi dia sederhana tinggi lah kita kata. Dia sederhana yang sedikit nak hampir kepada nak susah. Jadi soalan terangkan dia memerlukan untuk kita jawab 9 hingga 10 PP. Patah perkataan. PP itu apa? PP itu adalah patah perkataan. Kita memerlukan 9 hingga 10 PP. So anak-anak, kalau kamu dapat soalan terangkan, apakah the basic rule untuk jawab soalan terangkan? Basic rule dia mesti ada isi. Isi ni apa benda yang kita nak jawab. Tambah dengan isi ni dalam 3 atau 4 PP. Tambah dengan suka. Suka ni apa? Kata hubung. Supaya untuk kerana agar. Dan tambahkan dengan huraian. Huraian ni pun perlu dalam 3-4 patah perkataan. Dia perlukan 3 hingga 4 PP. So, barulah jawapan kita menepati pertanyaan. Iaitu dia nak terangkan. Terangkan ni kita kena huraikan lagi. Kita kena panjangkan lagi jawapan kita. 2 akibat kita tak menjaga amanah kepada individu. Kalau kita mengabaikan amanah kan. So katalah jawapan awak yang pertama kan. Katalah awak dah buat KJ. 2 akibat tidak menjaga amanah. Okay. Jawapan popular kamu kan. Apa dia? Dimurkai Allah. Betul? Ni jawapan kalau Ustazah tanda pelajar Ustazah punya jawapan. Ya Allah. Kan? Orang kata berduyun-duyun memberikan jawapan dimurkai Allah. Okay. Masalahnya di sini dia kata kepada individu. So anak-anak untuk tidak buat kamu keliru. Kadang-kadang dia ganti kat sini masyarakat. Kadang-kadang dia ganti kat sini negara. So apa yang awak kena buat, awak jangan kata dimurkai Allah.
awak akan kata, tambah dulu perkataan individu dimurkai Allah kerana melakukan ataupun kerana lalai kan. Kerana lalai melakukan tanggungjawabnya. Yang kedua, individu. Tadi dimurkai Allah. Sekarang individu tu kenapa? Individu dibenci masyarakat. Tulisan Ustazah ni sorry lah ya. Cantik berbenarnya ya. Individu dibenci masyarakat kerana tidak menjaga kepercayaan yang diberikan. Titik. Oh, settle masalah. Satu dibenci Allah, satu dibenci masyarakat. Senang ke? Mudah kan? Jadi sebenarnya senang kita dapat markah. Yang penting kamu kena, orang kata ada inisiatif nak jawab, ikut teknik yang tepat. Ikut teknik yang betul. Seperti kehendak pemarkahan. Okey. So, kita akan pergi satu lagi. Alamak, ada 3 minit je lagi. Ustazah kena laju-laju sikit. Okey, kita nak bincang pasal soalan aras tinggi kebat yang Ustazah kata banyak tadi kan. So kalau kamu dapat soalan kebat ni dia mesti ada stimulus kan. Dia mesti ada benda yang dirangsang untuk keluarkan soalan. Okey. So kalau kamu nampak ni, contohnya macam keratan akhbar lah kan. Dia cerita pasal sedikit statistik iaitu bayi yang dibuang. Bayi yang dibuang. So kalau dekat Malaysia ni, kalau dekat Malaysia ni, statistik anak luar nikah dekat Malaysia ni diungguli oleh kaum siapa? Diungguli oleh kaum Melayu. Diungguli oleh kaum Melayu, tersangatlah ramai. Kaum-kaum lain pun ada, kaum Cina dan India pun lebih kurang 23,000. Jadi kita rasa benda ni crucial lah. Bukan satu benda yang main-main kan. Macam mana nak detect dia anak luar nikah ya? Bila kita nak daftarkan kelahiran. Jadi Jabatan Pendaftaran Negara bolehlah detect anak-anak ni berayah atau tidak kan. So kita boleh buat konklusi bahawa ia disebabkan oleh seks bebas. So salah laku seksual menyebabkan jenayah. Jadi cadangkan cara. Macam mana kita nak atasi ni? So ini Ustazah panggil kerangka kebat. Ustazah tak risau sebab kamu ada handout ni. Nanti kamu rujuk balik kerangka kebat Ustazah. Yang ini kalau kamu guna insya-Allah markah akan full. Okay. So macam ni. Bila kita nak binakan ayat ni kan. Cara mengatasi salah laku seksual yang menyebabkan jenayah buang bayi ni kan. Ustazah akan bagi jawapan macam ni. Cara dia adalah kita ni berikan ilmu agama yang mencukupi. Kepada siapa? Kepada semualah. Semua orang kena ada ilmu agama. Seterusnya, hal ini supaya dapat memberikan kesedaran tentang bahaya hubungan bebas lelaki dan perempuan. Kesannya, kita akan sentiasa menjaga batas pergaulan. Takut nak lebih-lebih dalam hubungan. Nanti terkeluar anak luar nikah. Dan kita faham apa itu erti dosa dan pahala. Last but not least, mesti ada kesimpulan. Kesimpulannya, kita hendaklah menjaga kehormatan diri. Kita back to the questions yang tajuk ni, topik ni, iaitu tentang ciri mukmin berjaya menjaga kehormatan diri agar tidak terjebak dengan kancah maksiat. Jadi, ini adalah contoh soalan kebat full mark. Okay. Boleh tak saya nak tulis pendek lagi Ustazah? Don't worry. Boleh. Tak ada masalah. Okay. Jadi Alhamdulillah anak-anak kita berada di akhir kelas. Jangan lupa kalaulah tadi ada yang tak perasan, Ustazah dah kata kita ada promosi yang cukup istimewa kepada kamu. Dan kalau kamu masih lagi nak belajar tips-tips daripada Ustazah, jangan lupa untuk subscribe kelas kita hanya pada 149 tetapi 32 jam sebulan. Dan kita ada 8
subjek. Ada 8 benda yang kamu belajar untuk subjek trust. Ada extra lagi 5 subjek trust dan 3 extra kelas yang lain. So, insya-Allah itu sahaja daripada Ustazah. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Okey, sama-sama Firas. Bye.